Baiklah murid-murid, untuk melanjutkan pengajaran kita, mari kita kenali apa itu kata kerja. Kata kerja merupakan kata yang menunjukkan perbuatan sesuatu perlakuan. Bila kita rujuk kepada maksud kata kerja, adalah kata kerja bermaksud apa yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan atau perlakuan yang kita lakukan. Kata kerja boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Para pelajar mengetahui kata kerja tersebut. Mari kita sama-sama mendalami maksud kedua kata kerja tersebut. Okey, baiklah murid-murid, kata kerja transitif adalah kata kerja yang dimana diikuti dengan objek. Objek yang mengikuti kata kerja itu mesti frasa nama. Contoh ayat kata kerja transitif ialah: pertama, kerani yang rajin itu sedang menaik surat. Yang mana menaik merupakan kata kerja, iaitu perbuatan menaik, manakala surat merupakan frasa nama. Dua, baginda segera memanah haiwan yang ganjil itu. Memanah kata kerja, manakala haiwan merupakan frasa nama. Tiga, ibu hendak menggoreng ikan yang dibeli pagi tadi. Menggoreng kata kerja, iaitu perbuatan menggoreng. Ikan adalah frasa nama. Jelas para pelajar sekalian? Mari kita lihat pula kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Sebagai contoh ayat kata kerja tak transitif, gadis yang berbaju merah itu tersenyum apabila saya menegurnya. Tersenyum adalah kata kerja. Dua, mereka akan berbahas dengan pasukan dari sekolah kota. Berbahas merupakan kata kerja. Tiga, air sungai di kampung itu mengalir dengan deras. Mengalir merupakan kata kerja.